Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak cuba minum air buah limau purut. Yang ni buah limau purut yang dah saya potong 4 sebiji. Okay, saya pegang dalam ni. Kita pulanglah ya. Kalau siapa nak tambah gula sikit ke ataupun nak letak air batu ke, ikut selera masing-masing. Saya cuma nak try rasa je ni. Buah dia rasa macam mana. Buah petik kat belakang rumah je ni. Daripada terbuang macam tu kan. Baik try rasa buah air dia. Ada juga khasiat dia. Vitamin C tinggi ni. Rasa masam-masam sikit. Dia cuba nak guna limau ni bukan untuk minum air saja. Untuk rambut pun boleh, untuk mandian pun boleh. Macam-macam khasiat dia. Okay, saya try minum dulu ya. Kalau siapa yang nak amalkan, boleh amalkan minum air limau. Kalau nak guna untuk mandian pun boleh. Okey. Macam-macam boleh guna buah ni. Banyak khasiat dia. Okey, semoga bermanfaat ya. Okay, Assalamualaikum.